Assalamualaikum, good morning fighter. Alhamdulillah, last week walaupun kita tak dapat banyak setup, tetapi kita dapat a quality setup. Okay, insyaAllah this week kita buat balik, kita growkan balik. Dan this week kita ada mission, iaitu kita nak growkan $100 menjadi $500 weekly kita. Okay, dan apa yang saya akan nampak. Okay, first kali ini adalah saya punya zone, area, possibility untuk saya nak looking for sell. Kenapa saya nak looking for sell? Sebab reason home bear. Okay, ini adalah home bear, ataupun ini saya panggil dia sebagai bearish engulfing. Okay, possibility price nak sampai dalam zone ni baru dia junam. Possibility untuk dia nak naik lagi baru dia junam. Possibility untuk dia naik lagi baru dia junam. Okay, dan kalau kita tengok balik price looking forward dekat atas ni pun dalam 180 pip. Okay, ini untuk sell. Okay, manakala untuk nak buy, okay, ini adalah area yang possibility baru kita looking forward kita nak buy. Okay, dan kalau kita tengok last week punya candle, ini last week punya candle ni price pun tak sampai. Last 2 week price sampai dekat bawah ni. Okay, price sampai dekat bawah ni. Okay, kalau kita pergi kepada H4, kalau kita tengok di H4, memang price tak ada pun touch. Okay, tak ada touch. Last week tu memang tak ada touch. Last week tu berbaring di atas bawah, atas bawah, atas bawah je. Okay, tetapi untuk minggu ni apa yang saya nampak, okay, gold dia ada possible untuk dia sampai lagi dekat bawah ni. Okay, ini adalah bullish engulfing ataupun home bull. Tetapi kawasan sini pun kita boleh tengok juga. Okay, sini pun ada kawasan dominant candle, dan sini pun ada kawasan dominant candle. Okay, so bermaksud saya ada dua tempat yang saya nak looking forward untuk saya nak looking buy lagi. Okay, kalau kita tengok daripada price kat sini sampai kat sini pun dalam 100 pip, dan kat sini pun dalam 140 pip. Okay, kita just tengok dulu price masuk dalam zone kita ni, apa yang dia bagi. Kenapa? Macam mana kita nak tahu dia boleh buy ataupun dia tak boleh buy? So bila price come to the zone, okay, price dia kena start buat home bull. Kalau price keep on buat bearish, price tu boleh bagi hint untuk dia nak turun lagi. Okay, so saya akan update hari ni. Anything korang standby. Ingat guys, hari ni hari Senin, kita nak grow kita punya account. Make sure semua orang tahu berapa target yang kita nak capai every single setup. So all the best, let's make it happen. Let's fly together. Welcome to the new era Gold Fighter. Salam sejuta pertama.